Masih lagi bercuti dekat kampung. Malam ni teka aku nak makan mi celup pula. Nampak macam menari aja kan? Jomlah kita singgah di Bangah Cafe. Kebetulan malam ni adalah malam pertama beliau buka setelah cuti raya. Memang full house lah malam ni, geng. Untuk yang order tu kena banyak-banyak bersabar lah ya. Ini di antara menu yang kita orang order. Chicken chop. Nampak menggoda je ayamnya. Jomlah kita tengok cara-cara pembuatan mi celupnya. Oh ya, dekat sini bukan sahaja ada dinner tetapi ada juga breakfast dan juga lunch. Kiranya satu harilah mereka buka kafe ni. Untuk bahan-bahannya tak kedekut jugalah. Bermacam-macam yang diletakkannya. Di antaranya berbola daging, crab stick dan juga sosis. Terakhir sekali mestilah ayam. Kemudian diletakkan pula kuah yang sangat menyelerakan. Dibuka setiap hari daripada pukul 7 pagi sehinggalah pukul 11 malam. Jomlah kita cuba apa rasa mi celupnya. Untuk portion pula penuh juga satu pinggan ni. Kita rasa kuahnya dulu. Memang mantap. Tambah sikit sebut cili. Lagi ki. Mi segera ni dibawa terus dari Thailand. Masuk aja ke dalam mulut. Memang pelah, geng. Ada rasa pedas, ada rasa masam. Secukup rasa lah orang cakap. Lokasi Jalan Hospital Kuala Nerang, Kedah. Yang berdekatan Mall Etra.